Yang ni saya nak jual dengan harga RM35,800 saja tuan-tuan. Siap Puspakom, siap tukar nama. Boleh. Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat tengah hari. Hari ni 22 Jun 22 Jun banyak stok-stok yang baru sampai. Mercedes, BMW, Jaguar pun ada tuan-tuan. Okey. Bermula daripada harga RM27,000 saja tuan-tuan. Okey. Banyak stok-stok baru yang cantik. Yang pertama saya boleh tunjuk yang ini dulu. Ini adalah Mercedes-Benz W212 E250 CGI 1.8 tahun 2012. Yang ni saya nak jual dengan harga RM35,800 saja tuan-tuan. Siap Puspakom, siap tukar nama. Boleh tengok dalaman dia. Memang sangat cantik lagi. Okey. Steering pun masih nampak macam baru lagi lah. Interior semua kemas, mileage pun baru 140,000 saja tuan-tuan. Ini fully black, memang nampak sangat premium, memang nampak sangat eksekutif. Bermodalkan RM35,800, tuan dah boleh bawa balik terus kereta ni. Yang penting kat sini tuan-tuan, tak ada processing fee, harga dah siap Puspakom, harga dah siap tukar nama. Kat sini kita tak ada charge tambahan apa-apa. Kat sini semua cash deal saja tuan-tuan. Harga saya sebut ni harga body cash deal saja. Okey. Alright. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W212 E200 CGI 1.8 tahun 2012. Yang ini E200, yang tu E250. Yang ni saya nak jual dengan harga RM29,800 sahaja. Kemudian saya ada yang warna putih. Yang ini Mercedes-Benz W212 E250 CGI 1.8 Avantgarde spec tuan-tuan tahun 2011. Yang ni saya nak lego dengan harga RM33,800 saja tuan-tuan. Okey. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz W212 E250. Yang ini warna silver. Okey. 1.8 tahun 2012. Saya nak jual dengan harga RM35,800 sahaja. Kemudian saya ada lagi satu. Yang ini Mercedes-Benz W212 E250. Yang ini AMG spec tuan-tuan. AMG spec tahun 2013. Saya nak jual dengan harga RM35,800 saja. Siapa cepat dia dapat. Yang ni pun mileage dia rendah. Okey. Kemudian saya ada Mercedes C-Class 4th Generation punya. Ini Mercedes W205 C200 CGI 2.0 Avantgarde spec tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga RM63,800 sahaja. Okey, kereta tahun 2014. Kemudian saya ada Mercedes C-Class yang ni 3rd Generation. Okey, ni bawah dia Mercedes-Benz W204 C200 CGI 1.8 Elegant spec. Yang ni saya nak jual dengan harga RM26,800 saja tuan-tuan. Kemudian saya ada Mercedes E-Class. Okey, ni kereta Man in Black lah zaman-zaman dia. Yang ni Mercedes-Benz W211 E200 1.8 kompresor tuan-tuan. Tahun 2007 saya nak jual dengan harga RM17,800 sahaja. Yang ini facelift unit. Okey. Kemudian saya ada rare unit baru sampai tuan-tuan. Yang ini Jaguar XF 2.0 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga RM48,800 sahaja tuan-tuan. Kereta ni sangat-sangat mewah tuan-tuan. Engine 2.0, road tax sangat murah, RM380 sahaja setahun. Okey. Kemudian saya ada lagi Mercedes-Benz W212 E250 tahun 2012. Yang ni saya nak jual dengan harga RM35,800 saja tuan-tuan. Okey, saya ada banyak lagi tuan-tuan. Yang ini Mercedes-Benz W212 E250 CGI 1.8 tahun 2011. Saya nak jual harga RM33,800. Yang ni grill dia sangat-sangat cantik tuan-tuan. Yang ni colour dia rare sikit, warna maroon. Okey. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz W212. Yang ini E250 AMG spec tuan-tuan tahun 2012. Harga RM35,800 saja tuan-tuan. Okey. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz E250. Okey. Yang ni tahun 2012. Harga RM33,800 sahaja. Kemudian saya ada lagi satu Mercedes-Benz W212 E250 tahun 2012. Yang ni saya nak jual dengan harga RM33,800 sahaja. Okey. Okey, next saya ada Mercedes-Benz W212 E250. Yang ini tahun 2010. Saya nak jual harga memang sangat murah, RM31,800 saja tuan-tuan. Dan terakhir sekali, saya ada Mercedes-Benz W212
E200 CGI 1.8 tahun 2011. Saya nak jual dengan harga 27,000 sahaja tuan-tuan. Siap Puspakom, siap tukar nama. Okey tuan-tuan, tu semua harga yang saya tunjuk hari ini. Kalau tuan berminat dengan mana-mana kereta saya tunjuk hari ini, boleh hubungi saya 016 905 1567. Kita deal sampai jadi. Terima kasih dan Assalamualaikum.